Jangan aniaya orang lain. Kelak balasannya bukan di dunia saja, bukan di akhirat, di dunia lagi. Pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih atas saudara mara, sahabat, peguam kerana sentiasa bersama dengan anakku yang disayangi, Syed Saddiq. Sebagai seorang ibu, 5 tahun tu bukan sekejap. Dengan penuh cabaran, penuh dugaan. Tapi syukur Alhamdulillah, Saddiq sentiasa di hatinya apa yang dilakukan kerana Allah dan untuk rakyat. Kadang-kadang sebagai seorang ibu, hati berdetak. Kadang-kadang ingin berkata kepada anak, sudahlah, janganlah buat lagi. Jangan masuk politik. Kerana keadaan susah sangat. Ramai tak pergi bersama. Tapi syukur Alhamdulillah, Saddiq dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Semangatnya kuat untuk rakyat. Semangatnya kuat untuk Malaysia. Tak kira apa bangsa dan agama. Maka sebagai seorang ibu, saya diamanahkan memastikan perjuangannya berjaya kerana Allah. Terima kasih kepada semua sekali atas doa-doa yang diberi. InsyaAllah doakanlah. Mudah-mudahan Saddiq dapat terus berjuang untuk rakyat. Dan bagi mereka yang menganiaya anak saya hanya mendoakan supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Hidup ni sementara, bukan selama-lamanya. Jangan aniaya orang lain. Kelak balasannya bukan di dunia saja, bukan di akhirat, di dunia lagi. Namun saya maafkan mereka atas penganiayaan yang dilakukan ke atas anak saya dan keluarga. Ingat, kita semua manusia biasa. Kami semua sayang. Anak saya sayang. Dia dididik. Dan marilah sama-sama beri kerjasama agar tanggungjawabnya dapat dilaksanakan. Amin.